Adakah menjadi tanggungjawab waris bagi melunaskan hutang si mati? Jom saya kongsikan ilmu ini agar semua umat Islam faham tentang tanggungjawab siapa untuk melunaskan hutang si mati. Dan kenapa saya tekankan tentang kepentingan merancang harta pusaka semasa masa hidup dengan berwasiat, agar pewasiat dapat merancang salah satunya bagaimana hutang dapat dilunaskan apabila dia telah tiada. Sekiranya si mati tidak meninggalkan sebarang harta atau harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk melunaskan hutang yang telah ditinggalkan, maka waris tidak harus untuk membayar hutang si mati tersebut. Hal ini telah difirmankan oleh Allah, di mana setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab, dan seseorang itu tidak akan memikul beban dosa orang lain. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya waris menolong melunaskan hutang yang ditinggalkan itu, maka ia termasuk di dalam bab ihsan kepada si mati dan semestinya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkongsian ini memberi kefahaman dan membantu anda semua.